Memeluk Islam bukan sekadar soal menukar pegangan agama, tetapi bagi Angeline Tan, ia adalah satu perubahan besar yang menyentuh hubungan keluarga, cara hidup dan jati diri. Namun di sebalik pelbagai kebimbangan yang biasa menghantui golongan mualaf, sokongan daripada keluarga bukan Islam menjadi antara kekuatan terbesarnya untuk terus melangkah dengan yakin. Pelakon berusia 59 tahun itu menceritakan antara detik tidak dapat dilupakan ketika memberitahu bapa saudara yang merupakan penjaga dan orang penting dalam hidupnya sejak kecil tentang hasrat memeluk Islam. Dia duduk dan dia cakap dengan dia, Pakcik, sebenarnya esok Angeline nak balik Kota Baru dengan abang dan Angeline nak pergi ke Jabatan Ugama Islam untuk tukar agama lah. Dia terus kata, congratulations. Dia tak cakap apa. Dan dia cakap, Tanya, dan ingat Angeline, selepas ini awak kena jaga akhlak, jaga pakaian awak, jadi seorang muslimah yang baik. Very supportive. Padahal dia orang yang sangat kuat agama Buddhis. Angeline menyifatkan sokongan keluarga sebagai satu rezeki tidak ternilai yang tidak semua mualaf miliki. Selain sokongan keluarga, Angeline turut bersyukur apabila mendapati semangat persaudaraan sesama Islam yang kuat membuatkan beliau tidak merasa terasing walaupun baru memeluk Islam. Dan kita belajar benda yang very positif. Betul. Dan kita berjumpa dengan orang-orang yang kita tak kenal, tapi mereka sangat mesra dengan kita dan mereka sambut kita dengan baik. Kita macam ada banyak saudara mara dengan tiba-tiba, kan, yang sayang kita, yang sayang kita. Orang tak pernah jumpa pun. Ya. First time jumpa macam saudara. Ya, sebab itu Angeline katakan sebenarnya itu adalah rezeki. Ya. Rezeki bukan datang dari segi wang, betul tak? Rezeki datang dari kasih sayang, orang punya ambil berat tentang kita. Jadi doa orang, semua orang doa untuk kita, itu pun satu rezeki.